Kanda jenis macam ni sikit. Dia cakap macam Alhamdulillah. macam Pak Haji. Saya kakak. Hai. Kakak ni tak selesa dah muka sebelah. Boleh tak saya nak tengok kakak je, nak bercakap dengan kakak tu boleh? Tak boleh. Sebab saya tak berapa minat lah yang sebelah tu. Boleh tak nak tengok kakak je? Tak minat tapi warna baju raya sama Kita sama. Saya pun tak terfikir nak pakai sama ke apa ke. Pergi tanya dia. Boleh pula tu sama. Saya tak ada macam nak matching tadi Tak mengaku. Tak mengaku Kakak sihat kak? Sehat, Alhamdulillah. Kanda sehat? Acum. Alhamdulillah, ya Allah. Kakak tahu, saya memang macam ni. Kalau contoh bersih ke apa, saya akan ucap Alhamdulillah selalu. Tahu? Kakak sihat kakak? Sehat, Alhamdulillah. Keluarga sihat? Apa dia? Keluarga sihat? Sehat. Mak sihat? Sehat, Ayah Alhamdulillah. sihat? Sehat, semuanya sehat. Semua sihat? Alhamdulillah. Lah, nanti insyaAllah lah Kanda dekat sana ni, Kanda doa lah kesejahteraan. Mama tanya, Kanda sehat? Sihat Mama. Sihat Mama. Kakak sihat je Mama. Kanda. Kak bila nak ajak saya datang sana? Datang Sabah. Bila Kanda nak datang? Itulah kalau ada keluarga belah sana pelawar ke untuk datang, boleh je datang. Datanglah sini. Boleh bawa jalan-jalan. Pasal gelap pula aku kan cakap dengan kau. Cakap dengan akak kau ni. Itu pula dia. Nak sengih-sengih kau.